Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim an-naf'a wal-intifa'a wal-mudhakara wat-tadhkir wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata khajillah mawdati wa qurbi wa thabi. اللهم انصر إخواننا والمستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan tentang pembahagian warisan untuk anak-anakmu, iaitu bahagian anak lelaki menyamai dengan dua bahagian anak perempuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak pada haknya, ketahuilah tiada wasiat pada ahli waris. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala kita dilimpahkan kurnia iman dan Islam. Sama-sama lagi dalam kuliah bulanan ilmu faraid dan pengurusan hati pusaka. Okey. Jadi masih lagi terus kuliah kita. Semua tengok Piala Dunia. Okey, kedudukan terkini Perancis masih kosong-kosong lagi. Okey, boleh dapat tengok. Okey. Kitab Faham Faraid muka surat 193 196. 193 ke 196? 93. Okey, semester tu. Okey. 193. Okey. Muka surat 193. Okey. Kita dah nak habis dalam bahagian bab pengiraan faraid. Jadi kita tengok balik seimbas radu muka surat 176, iaitu cara-cara kita nak kira faraid. Kita tahu pertama disuruh lakarkan jadual pengiraan. Yang kedua disuruh senaraikan ahli waris, letak bahagian masing-masing. Dan lepas tu nombor 3, kita menetapkan asal masalah. Asal masalah ke atas tu. Yang tu paling lama kita belajar. Dan yang keempat, kita nak cari saham. Saham yang baru. Dan hari ni masuk nombor 5, kita cari baki. Kalau baki tu ada jadi ahli asabah, ahli asabah ambil. Ataupun kalau tak ada ahli asabah, baitul mal ambil. Dan hari ni kita masuk langkah yang ke-6, menyemak jawapan. Dan nombor 7 kita akan bagikan harta pusaka. Okey, muka surat 193, iaitu kita semak jawapan. Langkah ini merupakan langkah yang amat penting dalam pengiraan faraid. Ianya bertujuan untuk memastikan bahawa jalan pengiraan dan jawapan yang sebelum ini betul dan tepat. Caranya ialah membandingkan di antara angka asal masalah dengan jumlah kesemua saham termasuk baki. Kalau anda tengok muka surat 193 tu, kalau anda tengok dekat situ, asal masalah ke atas tu 12. Saham mana saham? Tu saham tu 3, 2, 2, 5. Mana sama? Campur semua tu sama. Campur jumlah tu sama dengan asal masalah, makna betul lah jawapannya. Okey. Lepas tu dia kata apa? Jawapan daripada pengiraan caranya ialah membandingkan kesemua angka asal masalah dengan kesemua jumlah saham tu termasuk baki. Jawapan daripada pengiraan telah dibuat ini adalah tepat kerana angka asal masalah dan jumlah saham sama kedua-duanya. Okey, habis. Tu dia beritahu lah, maknanya asal masalah dengan jumlah saham tu sama. Okey, kita tengok muka surat 194, iaitu kita tengok, cuba cek, dia bagi lagi latihan, iaitu si mati meninggalkan suami. Si mati meninggalkan suami, si mati meninggalkan bapa. Ada suami, ada bapa, ada ibu
dan ada satu anak lelaki. Okey. Kita tengok sini bahagian suami. Okey, berapa suami sini? Suami sini akan dapat 1/4. Kita suami 1/4. Sebab apa 1/4? Sebab ada anak. Si mati ada anak. Yang mati siapa? Isteri. Okey, bapa dapat berapa? Bapa anda tengok muka surat 108, 109. Berapa bahagian bapa? Bapa akan dapat 1/6. Sebab apa 1/6? Sebab ada golongan bawah. Ibu muka surat 110, 111 dan 112. Kat mana jawapannya? Ibu pun akan dapat 1/6 juga sebab ada golongan bawah. Anak lelaki dia termasuk dalam golongan asobah. Kalau anda tengok kitab Faham Faraid muka surat 130 ada 12 orang yang dipanggil golongan asobah. Asobah termasuklah anak lelaki. Okey, dah dapat. Ni kata tadi, pertama kita tulis siapa ahli waris, kemudian kita senaraikan bahagian faraid. Lepas tu cara yang kesenyap kita nak cari apa? Cari asal masalah. Okey, nak cari asal masalah, tengok nombor yang kat bawah ni 466. Okey, sekarang ni ada tak nombor yang sama? Ada. Yang ni sama. 66 sama. Okey, lepas tu 6 dengan 4 tak sama. Kita guna kaedah yang kedua, iaitu nombor mana yang nombor besar? 6 boleh tak bagi 4? Tak boleh. Kaedah yang kedua tak boleh pakai. Kita pakai kaedah yang ketiga, iaitu kita panggil kaedah apa? Ingat lagi tak? Kaedah tawafuq, iaitu JSTK. Jadi kita nak cari JSTK bagi 4 dengan 6. Okey, bagi 2 dulu. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Bagi berapa? 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 3 tak boleh bagi. Bagi berapa pula? 3. 3, 1, 1, 1 habis. 3 bagi 3, 1 habis. 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. Jadi asal masalah akan jadi 12. Okey. Bila dah jadi 12, yang ni kita kena samakan bawah dia. Sebab 4 darab 3. Atas pun ikut darab 3. Yang ni darab 2. Yang ni pun darab 2. Yang ni darab 2, darab 2. Okey. Sekarang saham ni semua akan bergerak. Okey. Saham ni akan bergerak. Maknanya waktu ini yang ni jadi berapa? 3, 1 darab 3. Yang ni tak boleh tulis lah sebab tu semua per 12. 1 darab 2, 2. Ada baki tak? Berapa baki anak lelaki? Berapa baki? 4, 5, 7. Betul 5? 5 Okey, sama tak? Sama jawapan dengan kitab. Okey? Yang okey. Jadi yang sini lah kita nak semak jawapan. Waktu ni tengok 3, 2, 2, 5. Ni kita panggil saham. Saham ni sama tak dengan jumlah asal masalah? Sama. Bila sama, jawapannya barulah betul. Maknanya semua jumlah saham sama dengan asal masalah, jawapan dia baru betul. Okey. Habis. Kita tengok yang seterusnya pula. Dia datang pula contoh yang lain. Si mati meninggalkan isteri. Ada isteri, ada datuk sebelah bapa, dan ada satu cucu lelaki, anak lelaki. Okey. Tengok. Dalam kitab ni dia bagi 2 jadual. Jadual A, jadual B. Nanti nak suruh pilih jawapan mana betul. Okey. Tengok dulu, kita kena cari bahagian dulu. Isteri dapat berapa? Isteri dapat, ada cucu, ada anak. Isteri dapat 1/8. Sebab ada cucu ataupun ada anak. Datuk sebelah bapa? Dapat berapa? 1/6 juga. Sebab ada golongan bawah. Okey. Cucu laki, anak laki, dia pun termasuk dalam golongan asobah. Masuk kitab Faham Faraid muka surat 130 kan. Cucu laki, anak laki ada dapat asobah. Okey. Dah. Okey, kita nak cari apa? Asal masalah. Nak cari asal masalah,
Kita tengok nombor ni sama tak? Tak sama. Okey, kaedah yang kedua, besar. Nombor ni besar daripada kecil ni. 8 boleh tak bagi 6? Tak boleh juga. Jadi kita pakai kaedah tu juga. Guna kaedah ni pula. Sama. Kena buat juga. 6 dengan 8 pula. 6, 8. Bahagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Bagi berapa? 3. 3 bagi 3, 1. 4 tak boleh bagi 3. Bagi 4 pula. 1, 1. 2 darab 3, 6. 6 darab 4, 24. Asal masalah akan jadi 24. Okey. Sekarang yang ni kita kena gerakkan nak bagi sama. Okey. 8 darab 3, atas pun darab 3. Ni darab 4, atas pun darab 4. Okey. Jadi kita tengok saham akan bergerak. Sini jadi berapa? 3. Sini jadi apa? 4. Berapa? Apa jawapan? Berapa jawapan? 17 ke 15? Berapa cucu laki-laki? 17 ke 15? 17? 17? Jadi dekat dalam kitab ni yang jadual A tu salah. Jadual A tu salah. Jadual B yang betul. Pengarang kitab datangkan dua jawapan. Okey, boleh? Inilah yang langkah yang kita kata tadi. Maksudnya anda kena tengok jumlah saham bersama asal masalah. Dia kena sama. Sama. Barulah jawapan betul. Okey, ini langkah yang ke-6. Kita tengok langkah yang terakhir, muka surat 195. Langkah yang ke-7, kita nak bahagikan harta pusaka. Okey, setelah setiap ahli waris memperoleh bahagian masing-masing dengan tepat, harta pusaka boleh dibahagikan sesama mereka. Cara membahagikan harta pusaka ialah nilai harta dibahagikan dengan asal masalah dan jawapannya didarabkan dengan saham masing-masing bagi setiap ahli waris. Jadi, kalau faraid dah settle dah ni. Okey, contohnya macam ni. Kita dah dapat dah 3 bahagian dapat pada isteri, 4 bahagian pada datuk, 17 bahagian pada cucu anak lelaki. Okey, dah settle. Sekarang ni bila faraid pula, yang ni akan jadi main peranan. Asal masalah ni akan jadi pemain. Sebab apa? Asal masalah inilah dia akan jadi pembahagi harta. Contohnya si mati ada harta 24,000. Maknanya 24,000 bagi 24. Maknanya seorang 24,000 dapat satu bahagian. Satu bahagian. Maknanya darablah. Yang ni akan dapat 3 bahagian, dapat 4 bahagian, dapat 17 bahagian. Okey, kalau saya bagi contoh yang lain, contohnya si mati ada harta 48 juta. Kalau si mati ada harta 48 juta, contohnya macam ni, 48 juta, maknanya 48 bahagi dengan 12. Berapa dapat? 4. Maknanya semua akan dapat 4 juta. Maknanya yang ni semua darab 4 juta. Darab 4 juta, darab 4 juta, darab 4 juta, darab 4 juta. Tengok dapat berapa? Ni dapat 12 juta. Ni dapat 8 juta. Dapat 8 juta, dapat 20 juta. Cukup tak 48 juta? Cukup tak? Cukup kan? Sama juga yang ni. Saya nak darab bagi 48 juta bagi 24. Berapa dapat? Berapa satu bahagian dapat? 2 juta. Betul? Bila dapat 2 juta, semua darab 2. Darab 2 juta, darab 2 juta, darab 2 juta. 6 juta, 8 juta, 34 juta. Cukup tak 48 juta? Dapat kan? Cukup kan? Okey, kita tengok contoh yang lain pula. Kat dalam ni muka surat kitab Fawaid, muka surat 195. Si mati meninggalkan satu anak perempuan. Okey, satu anak perempuan. Ada satu cucu perempuan anak lelaki dan ada satu saudara lelaki sebapa. Okey, berapa bahagian kat sini? Anak perempuan sebab dia dapat seorang. Okey,
dia seorang, dia dapat 1/2 sebab tak ada anak lelaki. Cucu perempuan anak lelaki, dia akan dapat 1/6 sebab anak perempuan dia seorang, dia akan dapat 1/6. Saudara lelaki, sebab apa? Dia termasuk dalam golongan asobah muka surat 130. Jadi dia jadi apa? Asobah. Okey. Macam mana nak selesaikan? Cari asal masalah. Cari asal masalah. Okey, sekarang nak cari asal masalah. Dua-dua nombor tak sama. Okey. Cara yang kedua, kita tengok mana nombor besar. 6 besar. 6 boleh tak bagi 2? Boleh bagi 2? Oh, 6 akan jadi asal masalah. Okey. Dan waktu ini kita akan cuba darab yang baru. 2 darab 3. Yang ni pun darab 3. Yang ni tak payah darab dah sebab dah cukup 6. Okey. Dan waktu ni bergerak. Sini jadi berapa? 3. Sini jadi 1. Sini jadi 2. Kan? Cukup 6. Okey. Ini jawapan yang kita dapat. Dah certain. Okey. Tetapi dalam kitab ni dia beritahu si mati ada harta 12 juta. Si mati ada harta 12 juta. Dia ada duit 12 juta. Kemudian dia ada harta 36 ekar tanah. 36 ekar tanah. Macam mana nak buat? Jumlah duit tadi mesti bahagikan dengan asal masalah. Maknanya untuk dapat yang ni, mana dapat berapa? 12 bahagi 6. Berapa dapat? 2. Makna satu bahagian akan dapat 2 juta. Yang ni 36 bagi 6 ekar. Makna seorang akan dapat 6 ekar. Makna kalau untuk kira untuk bahagian yang ni, untuk bahagian duit ni darablah dengan 2 juta. Tapi kalau untuk dapat tanah ni kena darab berapa? 6 ekar. Faham tak? Jadi semua yang ni darablah 2 ekar, 2 juta. Darab 2 juta. Yang ni darab dengan, yang ni yang hitam ni darab dengan 6 ekar. Darab 6 ekar. Tengok berapa dapat? Kan? Yang ni dapat 6 juta. Kan? Yang ni dapat 2 juta. Yang ni dapat 4 juta. Cukup tak jawapan dia? Cukup kan? 6 tambah 2 tambah dapat berapa? 12 juta. Sama kan jawapan dengan ni sini? Sama kan? Okey. Sama juga dengan yang ni. Kan? Dapat berapa? 3 darab 6, 18 ekar. Ni 1 darab 6, 6 ekar. Ini 2 darab 6, 12 ekar. Kan? Dapat berapa semua? $18 tambah 6 tambah 12. Berapa? Cukup? 2 tambah 6, 18. Cukup kan? 36 ekar. Kan? Sama lah juga jawapan dengan ni. Okey? Boleh? Asal masalah 6. Yang 12 juta tadi peninggalan si mati. Mengapa 12 tu bagi 6? Asal masalah ni dia akan jadi pembahagi harta. Asal masalah ni kena jadi pembahagi harta. Jadi apa-apa harta, contohnya harta ada berapa? 76 juta, bahagilah dengan 6. Harta ada apa? 1 juta, bahagilah dengan 6. Untuk bahagi, untuk dapatkan bahagian ni, untuk dapatkan bahagian masing-masing, untuk jadikan satu bahagian. Faham tak? Betul? Maknanya asal masalah ni sangat penting sebab dia akan jadi pembahagi harta. Ni kalau kita bagi tahu 12 juta, kalau dia bagi tahu 10 juta, bagi juga 6. Sebab tu penting nak tahu asal masalah. Sebab tu kena tahu macam mana nak cari asal masalah. Sebab asal masalah menjadi pembahagi harta. Ayat dia. Tadi cucu lelaki. Dia dapat 2 bahagian. Cucu lelaki.
Cucu perempuan. Cucu perempuan anak lelaki. Dia dapat satu bahagian. Betul lah? Satu bahagian. Macam mana? Asobah ni baki. Jadi sebab kita kira-kira kan, yang ni dapat 3 bahagian, ni dapat 1 bahagian. 6 tolak 3 tolak 1, dapat lebih apa? 2 baki. Asobah tu makna baki. Asobah ni anda kena faham. Asobah ni dia tunggu baki. Baki ada lah. Banyak ke sikit tu tengok. Kan? Kalau anda tengok kat sebelah tadi, kat bahagian anak lelaki sini banyak pula baki. Kan? 5. Yang ni cucu lelaki lagi banyak baki. Kita tengok faraid ni tak tentu dapat bila. Sebab tu saya pernah uruskan satu pusaka dulu. Ada seorang tu, si mati tu dia ada anak perempuan. Dia ada anak perempuan je. Bila meninggal ada anak perempuan, jadi bila ada anak perempuan, faraid dia habis tak? Tak habis. Dia akan pergi pada adik-beradik semati. Jadi adik-beradik semati ada 2 lelaki, 2 perempuan. 2 lelaki, 2 perempuan. Maknanya faraid dia jatuh pada anak perempuan dan jatuh pada 2 anak lelaki, 2 adik-beradik lelaki, 2 adik-beradik perempuan. Lepas tu saya tak sempat lagi kira faraid. Anak perempuan dia kata, ustaz, tak apalah ustaz, kita bagi je lah sama rata. Sama rata terus, tak kira pun lagi. Jadi saya kata nanti dulu, saya kira dulu. Bila kira-kira berapa faraid anak perempuan? Anak perempuan dapat 1/2. Kemudian ada baki tak? Baki tu asobah, jatuh pada adik-adik lelaki atau adik-adik perempuan. Saya tanya anda, siapa paling banyak portion? Anak perempuan ke adik-beradik? Anak perempuan banyak kan? Bila kira-kira dapat anak perempuan banyak, ustaz, kita bagi je lah ikut faraid ustaz. Anak perempuan dia kata, kita bagi je lah ikut faraid. Tadi kata nak bagi sama rata. Tak apalah ustaz, kita kena ikut hukum Allah ustaz. Sebab apa? Dia baru tahu bahagian dia banyak. Sebab apa? Mentaliti masyarakat kita, dia tahu faraid dia, perempuan mesti sikit. Benda tentu lagi. Faraid dapat sikit. Okey? Habis. Allah. Boleh? Nanti insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk muka surat 196. Sila ada soalan umum? Saya tanya, saya terus bawa soalan-soalan daripada tempat lain. Jadi baru ni hari Ahad baru ni Masjid Meranti saya ada buat bengkel faraid dan pengurusan harta pusaka. Tak ada orang share. Datuk ada dalam grup. Tak tahulah perasan ke tak saya share. Berapa orang ada dalam grup saya? Dalam grup saya ada 5 orang dari sini. Tapi tak ada kot wakil daripada masjid ni pergi. Rugilah kalau tak pergi. Tapi itulah, saya tengok baru ni peserta daripada bengkel pengusaha harta pusaka tu ada 54 orang. Yang daripada masjid saya 5 orang je. Daripada masjid saya 5 orang, yang lain semua orang luar. Aduh, saya pun pening susah kan, macam mana? Yelah, memanglah program tu akan buat hari Sabtu ataupun hari Ahad, tapi dia itu buat hari Ahad. Yelah, tu pun separuh hari je. Mula-mula masjid saya kata nak buat 1 hari. Saya kata tak payahlah. Kalau program 1 Ahad ni tak payah buat 1 hari. Buat separuh hari sudah. Separuh hari pun tak tentu lagi datang tak. Memang betul pun. Pukul 8 pagi sampai pukul 1 petang. Kita bagi makan pagi, makan tengah hari, bagi nota, bagi sijil. Tapi yuran dia mahal sikit lah. RM RM5. Mahal lah. Sebab ada yang komen juga, apa nama masjid ni buat program pun minta duit. Saya angin tu. Jadi kita bagi duit tu sebagai tanda komitmen. Semua nak free je. Kita macam tu masalah. Nak free tu belajar malam. Okey. Jadi baru ni di bengkel tu saya suruh masjid buat bengkel tu sebab apa? Sebab tak tahulah. Baru ni masjid saya setiap kali saya dah buat dah purata kematian. Setiap hari, setiap bulan ni ada 4 kematian. Semalam ada lagi orang mati. Semalam budak umur 11 tahun baru meninggal dunia. Jadi baru ni bulan Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah.
4 bulan ni ada 12 kematian, termasuk bekas nazir saya. Baru meninggal hari raya haji, baru ni hari raya kedua meninggal ni. Tetapi macam saya cakap lah, daripada 12 kematian sampai ke hari ni, ini masuk bulan Muharram dah ni, 12 kematian sampai ke hari ni, tak ada seorang pun waris yang telefon saya, yang WhatsApp saya, yang nak tanya dalam bab faraid ataupun nak minta tolong urus pusaka. Itu yang bermain di fikiran saya. Macam mana lagi nak cerita? Padahal dia orang tahu saya duduk tepi masjid je. Rumah saya tepi masjid je. Kalau kata susah nak cari. Lepas tu kalau kat dalam iklan TV tu, dia tak tulis Ustaz Said Muhammad Nasir. Dia tulis Ustaz Nasir Faraid. Maknanya dah tahu jelas-jelas. Apa lagi nak buat? Nombor telefon pun dah bagi, kitab pun bagi, nota pun ada, grup pun ada. Sebab tu dalam bab faraid ini susah. Siapa kuasa veto dalam bab faraid? Siapa kuasa veto? Bukan saya. Waris. Betul? Waris kalau dia nak buat pusaka, dia ikut faraid, selesai. Waris kalau nak urus pusaka, dia lah akan selesaikan. Tapi kalau dia tak selesaikan, dia yang dosa. Sebab tu kena ingat, kalau harta pusaka tak selesai, bukan si mati berdosa, waris berdosa. Faham tak? Macam semalam, sedih mas. Ada seorang tu, dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz, kenapa? Ayah saya baru meninggal 2 hari lepas. Itulah tahu Ustaz, tapi ayah saya ni tak ada harta langsung. Anda pernah dengar tak orang tak ada harta langsung? Lepas tu tak ada harta pula Ustaz, ada hutang pula. Sedih tak? Tapi itulah Ustaz, ayah saya ni saya pun tak jumpa lama dah dengan dia. Sebab dulu dia bercerai dengan mak saya. Lepas bercerai dengan mak saya, dia kahwin dengan orang baru. Lepas tu saya jarang-jarang lah jumpa dia. Sebab dia pun dah cerai waktu saya kecil-kecil lagi, jadi saya duduk dengan lain lah. Tapi walaupun begitu Ustaz, saya dah bercerai, walaupun mak dengan ayah saya bercerai, saya tetap bagi duit belanja pada dia. Sebab sebagai tanggungjawab seorang anak. Tapi tak pernah jumpa lah. Dan rupa-rupanya ayah saya ni termasuk dalam golongan miskin. Golongan miskin. Dan dia dapat bantuan PPRT untuk buat rumah. Jadi saya tanya anda, kalau dia orang miskin, dia ada dapat bantuan buat rumah, tapi dia kena cari tanah. Betul tak? Dia kena cari tanah. Habis itu kalau orang miskin ni ada tanah tak? Saya tanya anda, orang miskin ada tanah? Tak ada tanah. Bila tak ada tanah, dia kena cari tanah. Jadi dia kata dia buat tanah ni di atas tanah orang lain. Atas tanah orang lain. Jadi memang PPRT akan buat rumah, tapi dengan kebenaran tuan tanah. Jadi dia buat tanah di atas tanah orang lain lah. Lepas tu dia tanya saya, Ustaz, kalau ayah saya meninggal dunia macam mana Ustaz? Tanah tu orang lain punya, tapi rumah tu ayah saya punya. Saya dah ajar anda dulu. Jadi kalau kita ni, kalau ikut undang-undang, siapa punya tanah? Siapa punya kuasa? Tuan tanah ke tuan rumah? Tuan tanah. Tuan tanah. Jadi bila meninggal dunia, dia kata Ustaz, tuan tanah tu dia nak ambil rumah tu, sebab dia kata atas tanah dia. Betul lah tu. Anda punya harta tanah rumah tu. Sebab kena ingat, apa-apa atas tanah milik tuan tanah. Sebab dalam geran dia tak tulis nama tuan rumah, dia pilih tuan tanah. Jadi bila ayah meninggal dunia, rumah itu automatik akan jadi milik tuan tanah. Walaupun dia duduk 20 tahun pun, mana tuan tanah tu bagi menumpang je. Okey? Kecuali lah anda boleh angkat rumah tu. Angkat rumah anda tu pergi angkat pergi tempat lain. Angkatlah. Kalau boleh angkat rumah tu angkat. Okey, perjanjian tu, perjanjian macam mana? Apa tu? Yelah, selama-lamanya. Lepas tu kalau dia mati, ambil alih macam mana? Nama dalam geram bukan nama tuan rumah. Betul lah, dia buat perjanjian, dia boleh duduk situ selagi ada rumah. Masalah bila dia mati. Oh, untunglah macam tu. Saya pun nak buat tanah rumah orang, lepas tu buat perjanjian, siapa buat rumah tu dapat situ. Tak boleh. Anda nak fight macam mana? Dalam geran nama tuan tanah.
Lepas tu anak dia kata, oh macam tu Ustaz, itu dah. Itu kenapa? Betul lah dalam perjanjian tu makna ayah dia boleh duduk atas itu. Tuan tanah bagi duduk. Tuan tanah pun bijak juga. Tak apalah, duduklah. Mati nanti aku dapat rumah ni. Faham tak? Siapa nak bagi tanah? Untung lah macam tu. Saya pun nak buat rumah juga atas tanah Datuk. Nanti saya buat perjanjian, maknanya saya mati, waris saya pula dapat rumah tanah tu. Boleh macam tu? Tak boleh. Tu kena faham. Tu kena faham. Betul lah perjanjian tu. Maknanya ayah dia boleh duduk di situ selagi mana dia ayah hidup. Tapi bila mati, automatik rumah tu akan jadi milik tuan tanah. Kecuali macam saya cakap tadi, kalau rumah tu boleh angkat lah. Pergi angkat tempat lain, tak apa. Boleh tu kena faham. Tapi lepas tu dia kata ayah dia ada hutang. Saya kata, tapi Ustaz, adik-adik saya ni ada 7 orang. Boleh tak Ustaz, hutang ayah saya ni kita bahagi 7? Yang ni pun kena faham juga. Saya dah bagi tahu dulu dalam bab hukum faraid. Apabila seseorang itu meninggal dunia, jika si mati itu ada harta, waris wajib bayar menggunakan harta si mati untuk selesaikan hutang si mati. Itu kena faham dulu. Ustaz, kalau dah habis, habis. Waris tak ada. Tetapi sekarang si mati ni dah tak ada harta. Adakah anak-anak juga wajib bayar hutangnya? Jawapannya tidak. Waktu tu dia sedih. Ustaz, kalau macam tu berdosa lah ayah saya. Berdosa? Macam mana? Kalau macam tu, macam saya cakap tadi, saya nak minta adik-adik-beradik tolong bayarkan. Saya kata tak boleh. Tak boleh paksa. Jawapan dia tak boleh paksa. Siapa yang nak bagi, bagi. Waktu ini atas budi bicara anak masing-masing. Siapa yang nak tolong bayarkan, bayarkan. Dapat pahala tak? Pahala. Dapat pahala untuk bantu, silakan. Tapi waktu ini sekarang hukum dia jadi tak wajib. Tapi hukum anak tadi nak tolong, silakan. Itu kena fahamkan hukum. Macam tu ke Ustaz? Macam tu lah. Kan? Dan dia pula kata, waktu ni dia kata lepas ayah dia meninggal dunia, baru dia dapat tengok rupa-rupanya ada adik-beradik yang jenis sakau. Tahu tak? Waktu ayah yang tak mati dulu, dia tak nampak lagi. Jadi bila dah ayah dia meninggal dunia, ada banyak bantuan yang bagi. Tapi semua ada berapa orang, 2-3 orang adik-beradik dia yang ambil duit tu. Saya ingat nak ambil duit tu untuk bayar hutang Ustaz. Lepas tu dia ambil. Tu kena faham juga. Duit orang bagi sumbangan dikira harta pusaka ke tak? Tidak. Tidak dikira harta pusaka. Makna kalau ahli waris nak ambil, silakan. Tapi patutnya duit itulah dia bayar hutang. Tapi dia sedih, dia kata adik-adik dia ada 3 orang yang ambil harta tu, dia buat lagi. Nak macam mana? Hukum tetap tak berdosa. Tetapi waktu ini saya kata tadi, inilah kita tengok. Ini dari berlaku dalam masyarakat. Kita akan tengok bila mak ayah meninggal dunia, waktu ni kita boleh tengok adik-adik kita. Sebenarnya memang itu pun. Sebenarnya adik-adik kita tahu siapa yang okey tak okey. Sebab mereka ni pernah duduk sebantar dengan kita. Betul tak? Tetapi ada siapa dia? Ada orang yang ketiga. Faham tak? Orang ketiga tu suami ke, isteri ke, itu memang realiti. Anda tak percaya, anda tunggulah. Anda tunggulah. Sebab saya uruskan pusaka ni macam-macam. Ada kadang-kadang tu bergaduh depan saya pun ada. Kita datang nak selesaikan, dia bergaduh pula depan kita. Itu depan kita, belakang kita. Nampak? Okey, itulah dalam bab masyarakat. Dan macam saya kata, macam dalam bengkel pusaka baru ni, Ustaz Salih. Kalau Ustaz kenal kot Ustaz Salih. Ustaz Salih ni antara orang yang pakar dalam Majlis Agama Islam Selangor. Sebab tu baru ni bahasa bengkel pusaka saya kata panggil majlis agama je. Tak payah ajar saya. Panggil orang majlis agama. Jadi Ustaz Salih datang. Ustaz Salih daripada Tanjung Karang datang Pulau Meranti. Tu saya datang juga. Jadi dia datang bagi kuliah, dia kata, "Oh Ustaz ni dah pandai faraid, dah pandai urus pusaka. Kenapa Ustaz buat wasiat juga?" Okey. Masalahnya anda kena faham. Contohnya macam Ustaz Salih. Ustaz Salih dia ada isteri. Isteri dia seorang doktor. Doktor bukan orang lelaki-lelaki. Jadi kalau dia kata saya mati, kalau isteri saya mati, ya saya boleh uruskan pusaka isteri saya. Saya tahulah nak urus pusaka. Masalahnya sekarang bila saya mati,
Saya dah tanya isteri saya, nak tolong urus neraka tak? Oh, dia kata tak nak. Tak nak. Kalau tak nak, habis tu kalau dia mati nanti, dia mati di dalam kubur, dia bangun balik. Buat pusaka dulu, dah siap pusaka, dia masuk dalam kubur balik. Macam tu. Tak. Dia mesti kena suruh orang lain. Jadi dia rasa isteri tak mampu, dia terpaksa buat wasiat. Supaya bila meninggal dunia nanti, isteri dia akan pergi pejabat agama untuk panggil buat pusaka sebab dia dah buat siap-siap. Sebab tu saya ada jumpa baru ni, saya mengajar itu di Putra Haid. Putra Haid Puchong. Ada seorang muslimat jumpa saya lepas kuliah. Dia kata, "Ustaz, terima kasihlah Ustaz, tolong ajar faraid. Dulu tak pernah dengar pun bab ni. Tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat. Kena atas diri saya sendiri. Waktu suami saya meninggal dunia, saya tak tahu buat apa-apa. Dia kata, saya selesaikan pusaka. Waktu tu waktu suami saya mati, anak masih di sekolah lagi. Ada universiti yang paling tua universiti. Jadi, nak uruskan pusaka, ambil masa 20 tahun. Dia kata, ambil masa 20 tahun baru selesai semua. Sebab apa 20 tahun? Dia kata, waktu suami dia meninggal dunia, 3 tahun waktu sedih. Sedih tak buat apa-apa. 3 tahun tak buat apa-apa, sedih saja. 3 tahun kedua baru cari dokumen. Dia kata, mana dokumen rumah, mana dokumen bank-bank suami dia, baru cari. Sebab apa? Sebelum ni suami buat semua. Betul lah tu, kan? Tak saya tanya isteri, ada isteri buat semua. Selain ni suami buat semua. Suamilah bayar kereta, suamilah bayar rumah, suamilah bayar semua suami. Tak pernah ambil tahu. Last sekali suami mati. Kan? Again. Yang ni berlaku. Lepas tu dia kata, lepas pada kes tu Ustaz, saya sendiri dah buat wasiat siap-siap. Saya dah susun file elok. Nanti kalau saya meninggal dunia, saya tak nak anak-anak saya nanti jadi susah. Macam mana saya kena? Tapi itulah dia kata, lepas dia buat macam tu, anak-anak pula tak ambil tahu. Sebab apa? Anak-anak tak pernah merasai. Faham tak? Jadi nak cerita macam mana? Yang tu saya kata, macam mana? Anda fikir sendirilah. Macam baru ni, masa buat bengkel baru ni, ada satu keluarga je yang dia bawa isteri, anak-anak datang ke bengkel. Yang lain semua datang suami saja, ataupun isteri saja, ataupun datang suami isteri. Kan? Jadi ada satu keluarga yang berjaya, dia bawa satu keluarga. Suruh dengar, biar anak tak faham pun. Ada seorang tu haji tu, saya tanya, haji datang siapa? Tu dah Ustaz, saya datang dengan isteri. Tapi tu dah Ustaz, isteri saya dah hilang. Isteri pun hilang juga. Bawa sekejap hilang. Tu nak kata macam mana? Tak apalah, yang penting dia usaha juga. Kan? Korang dia dah buat dah. Biasalah. Sama dah juga ada seorang tu, dia kata, Ustaz, susah Ustaz kita nak cerita pada anak-anak. Kalau saya panggil semua tak nak balik. Saya kata, Haji, senang je Haji. Haji buat makan. Buat makan kambing. Kata hari ni ayah buat makan kambing ni. Panggil semua anak-anak balik. Kata ayah buat kambing, 2 kambing golek. Ya contohnya buat makan. Panggil semua. Sebelum makan, tunggu kejap. Ayah nak cakap sekejap dalam setengah jam. Cerita bab, cerita lah. Ayah ada harta ni, semua ni, cerita. Dah siap, maki makan. Dia nak dengar ke, dia nak faham ke, yang penting dosa kita lepas, yang penting kita dah selesai. Faham tak? Itu. Jadi itu cara masing-masing. Faktor dalam bab ni ialah belajar faraid ni semua boleh belajar, tapi realitinya nak buat dalam keluarga anda tu macam mana? Faham tak? Ada orang dulu dia pernah buat online. Saya pernah masuk dalam online. Ada setengah tu dia waktu hari raya. Dia panggil saya waktu sebelum hari raya, dia panggil saya datang. Masing-masing. Yang penting anda pernah tak panggil ahli keluarga anda bincang bab ni sebelum anda pergi. Faham tak? Kalau anda tak pernah panggil bincang, itu masalah besar. Sebab anak-anak takkan ambil tahu. Tambah pula orang muda sekarang, dia tengah apa? Tengah sibuk cari kerja kan, dia tengah survive hidup. Dan dia takkan ambil tahu bab ni. Kalau dengan bab ni, berapa orang dia tahu bab ni? Dia fikir-fikirkan. Dan saya cakap dulu, itulah yang berlaku dalam masyarakat. Mereka tak pernah ambil tahu pun bab ni. Kadang-kadang kita kata mereka faham bab faraid, tetapi dalam bab urus saka mereka tak faham. Macam saya cakap dulu kan, satu kes di Kedah, waktu saya mengajar di Kedah, elok-elok saya mengajar. Lepas tu lepas kuliah ada seorang jemaah jumpa saya. Alhamdulillah Ustaz,
ayah saya meninggal dunia dulu, kita orang ikut faraid. Oh, lepas tu saya tanya, ayah meninggal bila? Ayah meninggal 20 tahun yang lepas. Okeylah, innalillah. Lepas tu saya kata, macam mana anda bagikan harta? Ayah meninggal dunia tinggalkan harta apa? Dia kata, ustaz, ayah tinggalkan tanah je ustaz. Tanah berapa? Orang Kedah dia panggil gelung. Ayah dia ada tanah lebih kurang dalam 10 gelung. 10 gelung lebih kurang dalam 15 ekar lebih. Jadi saya tanya, ayah meninggal dunia ada anak berapa orang? Ada 3 je anak lelaki. Jadi 3 anak lelaki ni dapat sama rata kan ustaz kan? Betul lah, bila 3 anak lelaki dapat sama lah. Dia tak kira umur anak pertama umur 30, umur anak ketiga umur 1 tahun, tetap sama faraid. Jadi tanah tadi dibahagikan 3. Okey, dalam ikut hukum faraid betul dah cantik. Lepas tu saya tanya pula, dalam geran tu nama siapa? Nama ayah lah. Dah masuk nama adik-beradik yang 3 orang tadi kan? Lepas tu dia termenung. Ustaz, dalam geran tu masih nama ayah lagi. Aduh, saya ketuk dahi. Saya kata, dia tak faham lagi. Maknanya faraid dah betul buat, tetapi dalam geran tu masih nama orang mati. Maknanya belum selesai pusaka. Faham tak? Ke ada sini yang tak faham lagi? Kalau sini tak faham lagi, letih saya kan? Kalau masih dalam geran kereta, geran rumah, geran tanah masih milik orang mati, selagi itu nama dia tak selesai pusaka. Faham ke tak? Boleh kan? Dan begitu juga baru ni saya mengajar di satu surau di Puchong. Saya di surau Puchong, ada seorang jemaah tu. Dia bangun. Dia kata, ustaz, kalau faraid ni ustaz, nak bagi untuk duit, okey ustaz. Senanglah nak bagi untuk duit. Tetapi kalau faraid ni untuk dibagi untuk tanah, memang tak sesuai. Saya tanya dia, habis tu kalau tak sesuai nak bagi macam mana? Yelah ustaz, contohnya saya ada tanah lebih kurang tak sampai 1 ekar pun. Kemudian saya ada anak 9 orang. Okey, bila saya ada anak 9 orang, 9 orang anak nak masuk dalam tanah tak sampai 1 ekar. Memang tak logik lah ustaz, mereka nak buat rumah. Itu baru anak, kejap lagi semua anak mati, cucu pula masuk. Jadi macam mana? Bertimbun dalam tu. Sebab tu saya kata tak sesuai hukum faraid. Oh, tak sesuai hukum faraid. Habis tu nak bagi macam mana? Bagi pada seorang, lagi tak sesuai, lagi tak adil. Contohnya, saya ada kereta sebiji. Saya ada anak 2 lelaki dan 2 perempuan. Bila saya meninggal dunia, memang kereta tu tak sesuai pun untuk dimiliki oleh 4 orang. Takkan 4 dimiliki kereta saya. Habis tu bagi pada seorang. Kalau bagi pada seorang, 3 orang lagi macam mana? Adil ke tak? Tak adil. Jadi siapa yang tak adil? Hukum faraid tak adil ke? Anda yang tak belajar. Dengarkan elok-elok. Sebab tu saya kata, apa makna faraid? Faraid ni kita dah tahu bahagian kita. Dan dalam tu dah tahu bahagian masing-masing. Lepas tu kena tanya, siapa yang nak ambil, ambil. Yang tak nak ambil, biarlah. Faraid ni tak wajib ambil pun. Faham? Contohnya macam tadi, saya ada kereta tadi. Bila saya meninggal dunia, kereta tu akan jadi hak pada 4 orang anak saya. Tetap ada hak 4 orang anak tadi. Jadi, kalau ikut faraid, semua dapat hak masing-masing dalam kereta tu. Jadi jenis orang yang tak faham, dia kata, ustaz, kereta ni kita wajib ambil sebab kita belajar faraid, semua wajib ambil. Jadi seorang ambil tayar depan, tayar belah kiri, tayar belakang, buat balik semua tayar masing-masing. Sebab mereka faham itu faraid. Salah. Itu pemahaman yang salah. Apa maksud faraid? Makna kereta tadi kita buat nilaian. Berapa nilai kereta? Contohnya, kereta tadi nilaian dia RM 6,000. 6,000. Maknanya tadi saya ada 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Maknanya anak lelaki dapat berapa? 2,000, 2,000. Anak perempuan 1,000, 1,000. Itu ikut faraid. Lepas tu bincanglah 4 orang anak ni. Siapa yang nak ambil kereta tu? Okey, jadi anak lelaki seorang tadi dia nak beli. Anak lelaki tadi dia nak, yang lain tak nak. Jadi anak lelaki tadi bayarlah kat bahagian orang lain. Dapat bahagian lain. Dan dia dapat milik kereta tu. Dia dapatlah sebab dia dah bayar bahagian orang lain. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, semua tak nak kereta tadi. Dah lah semua tak nak, semua tak ada duit pula. Buat pusaka, tukar nama seorang, jual kereta tu. Dah dapat duit tu, bahagilah ikut masing-masing, ikut faraid. Selesai. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, semua tak ada duit. Dah lah tak ada duit, tapi semua nak kereta tu.
Semua tak ada duit, semua nak kata sumbat semua nama empat-empat dalam tu. Itu masalah anda. Jangan cari. Bukan masalah faraid, itu masalah anda. Sebab itu kita belajar dulu kitab faraid muka surat 46, iaitu dalam bab takharruj. Apa makna takharruj? Iaitu mereka tahu bahagian faraid dan kemudian mereka lepaskan bahagian faraid. Dapat pahala ke tak? Dapat pahala. Dilepaskan pada siapa? Pada ahli waris ataupun keluarga kita. Kita lepaskan bahagian kita ni pada ahli keluarga kita. Dapat pahala tak? Pahala apa? Pahala bersedekah. Siapa yang sedekah pada ahli keluarga dia, dia dapat 2 pahala. Siapa sedekah pada orang lain dapat 1 pahala. Seorang suami, dia beri nafkah pada isteri dia. Sedekah tak? Sedekah wajib. Kita nama dia sedekah. Sedekah juga. Sedekah wajib. Dapat pahala tak? Dapat pahala 2. Tapi kalau dia sedekah pada orang lain, dapat 1 je pahala. Yang ni kalau anda nampak bab ni pun anda nampak, besarnya pahala kita bagi pada ahli keluarga kita. Tapi itulah, saya tukang cakap je, kan? Tukang bagi tahu je. Selebihnya pada anda. Boleh? Wallahu a'lam. Tutup suratul Asr dan tasbih para. Al-Asr inna insana fi khusr illa alladhina as-salihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.